Okey geng, sambung projek Wirageran aku ni. So seperti yang korang tahu, fitment tayar Wirageran ni belum cukup cun lagi. Kalau korang tengok dekat sini masih ada lagi gap yang boleh muat satu jari longgar dekat sini. Jadi hari ni aku saja nak testing lah dekat Wirageran ni dengan menggunakan spacer ni. Spacer ni tebal dia 3mm untuk satu. So kalau dua ni 6mm lah. Aku nak test ni dulu sebelum aku nak beli spacer yang jenis ada center cone tu. So jom kita try test. Okey, jadi first kali kenalah jack kereta ni dulu. Lepas tu aku buka tayar ni. Dan benda ni simple je. Masukkan dia dekat dalam tu. So aku nak test yang 3mm dulu. Pasang balik tayar dan pasang balik nut. Lepas tu turunkan kereta geng. Mantap. Dan inilah rupa dia geng. Okey, pada aku makin bertambah nampak cun. Tapi masih lagi ada gap lagi. Dan gap ni satu jari ketat. Jadi aku try pusingkan tayar ni ke kanan. Dan itulah rupa dia geng. Memang rapat juga geng. Dan belok ke kiri pula. Okey lah, nampak okey kan. Okey, ni satu spacer tau. Sekarang aku nak test yang dua spacer pula, iaitu 6mm geng. Masukkan je begitu geng. Mantap. Dan lepas tu pasang tayar balik. Okey, apa yang aku perasan dekat sini, bila dah 6mm ni, trik dia rasa macam pendek betul lah geng. Tengok ni, aku pusing ni. Memang rasa sikit lah. Korang rasa macam mana geng? Boleh pakai lagi tak macam ni? So lepas tu aku turunkan kereta. Dah wow geng, nampak nice weh. Okey, ni gap dia satu jari dia tak boleh masuk dah. Ini memang fitment yang cun ni pada akulah. Elok je tayar tu terkeluar begitu. Okey, aku try belok ke kanan. Wow, ni kalau ada lubang ni confirm sangat ni. Rapat betul. Try belok ke kiri pula. Pada aku masih okey lagi lah. Fitment ni cun weh. Tapi itulah, trik dia pula rasa macam pendeknya. Apa pendapat korang geng? Korang kalau ada ilmu pasal ni, cuba komen dekat bawah geng. Berapa mm yang patut aku guna? Ataupun korang ada cadangan lain? Geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.